Korang perasan tak? Kadang-kadang kucing kita ni suka buat perangai pelik. Pernah tak korang tengah sedap tidur? Tiba-tiba rasa ada benda berat hempap dada korang. Dan bila buka mata, pam! Muka si bulus betul-betul depan hidung merenung korang tak berkedip? Atau mungkin, korang baru je nak buang air kat tandas. Tiba-tiba, dia menjerit depan pintu macam ada kecemasan tahap dewa. Lepas tu bila buka pintu, dia masuk relax je duduk tepi mangkuk tandas. Korang rasa dia buat semua ni saja-saja nak sakitkan hati ke? Atau adakah sistem otak kucing kita ni dah rosak? Relax, jangan panik. Hari ini kita akan bongkarkan rahsia terbesar majikan berbulu korang. Sebenarnya, semua tingkah laku, pelik dan menjengkelkan ini adalah bukti nyata bahawa kucing korang sedang berkorban nyawa melindungi korang. Hah? Tak sangka kan? Sebelum kita mula, cuba korang komen sikit dekat bawah siapa nama samseng berbulu korang kat rumah tu dan apa perangai pelik dia yang paling korang tak tahan. Sebelum kita masuk ke senarai rahsia pelik kucing ini, korang kena faham sikit tentang asal-usul nenek moyang mereka. Walaupun sekarang kucing korang tu kerja dia cuma tidur 16 jam sehari, makan kibbles mahal dan marah bila kotak pasir dia tak bersih, hakikatnya mereka berasal daripada keturunan pemangsa yang sangat hebat. Di alam liar, nenek moyang kucing adalah pemburu solo yang sangat berwaspada. Mereka ini kecil, jadi selain menjadi pemangsa, mereka juga adalah mangsa kepada haiwan yang lebih besar. Sebab itulah sistem alarm dalam badan kucing sentiasa on 24 jam. Bagi si bulus, rumah korang tu adalah wilayah kekuasaan mereka. Dan korang bukanlah tuan mereka. Di mata kucing, korang hanyalah seekor kucing gergasi yang botak, tak pandai berburu, sangat clumsy dan selalu perlukan perlindungan. Jadi, atas dasar simpati dan kasih sayang yang teramat sangat, mereka mengambil tanggungjawab berat sebagai bodyguard tak bergaji untuk memastikan kelangsungan hidup korang. Jom kita tengok 10 perkara pelik yang mereka buat bila mereka tengah mode security guard. Perkara pertama, mengawal pintu tandas macam pengawal keselamatan. Bayangkan situasi dramatik. Ini, rakan-rakan pencinta kucing sekalian. Korang baru sahaja nak melangkah masuk ke dalam bilik air untuk membuang hajat dengan aman. Tiba-tiba, ada bayang-bayang berbulu meluru masuk mendahului korang. Kalau korang tutup pintu dari dalam, bermulalah episod drama swasta yang sangat tragis. Dia akan mula mencakar pintu dari luar seolah-olah nak robohkan rumah, mengiau dengan nada suara yang sangat nyaring, macam korang sedang diculik oleh makhluk asing. Terpaksalah korang buka pintu tu sikit, kan? Dan dia akan masuk, duduk di satu sudut sambil merenung korang dengan pandangan tajam. Ramai Powerants menyangka kucing mereka ini cuma penyibuk atau sekadar tak boleh berenggang langsung. Ada mitos mengatakan kucing suka bau tandas. Hakikatnya, memang kelakar dan kadang-kadang rimas bila privasi kita diceroboh. Tapi percayalah, tindakan ini ada maksud yang sangat mendalam dari segi naluri kelangsungan hidup mereka yang tak ramai orang tahu. Tapi kenapa bilik air yang jadi sasaran utama mereka? Mengikut pakar zoopsikologi, di alam liar, saat membuang air adalah saat di mana seekor haiwan berada dalam keadaan yang paling terdedah dan lemah. Kucing korang tahu hal ini. Jadi, apabila si majikan berbulu ni memaksa masuk dan duduk di depan korang ketika ditandas, dia sebenarnya sedang bertugas sebagai pengawal peribadi. Dia membelakangi korang atau merenung korang untuk memastikan tiada pemangsa yang datang menyerang secara tiba-tiba. Selain itu, kucing sangat takut dengan air. Bagi mereka, bilik air adalah kawasan bahaya yang dipenuhi dengan raksasa air, iaitu pancuran mandi, shower. Bila dia nampak korang masuk ke tempat berbahaya itu setiap hari, dia berasa bertanggungjawab untuk menemani dan memastikan korang keluar dari situ dengan selamat tanpa lemas. Jadi, lain kali kalau si Oyen korang pandang tajam masa korang tengah membuang, janganlah marah. Ucapkanlah terima kasih kepada bodyguard berbulu korang tu.
Perkara kedua, menjadikan dada korang sebagai tilam bernyawa. Korang pernah tak terjaga di tengah malam sebab rasa susah nak bernafas? Ingatkan kena tindih dengan hantu. Rupa-rupanya si bulus kesayangan korang tengah syok membuta atas dada, siap berdengkur kuat lagi. Kadang-kadang tu, bukan setakat dada. Muka korang pun dia buat macam bantal peluk. Bulu dia masuk hidung, masuk mulut. Aduhai sabar je lah. Mesti korang pernah terfikir, dalam banyak-banyak tempat yang empuk dalam rumah ni, tilam harga ribuan ringgit atau katil kucing mahal yang korang baru beli kat Shopee tu, kenapa dada korang juga yang dia pilih? Adakah dia sengaja nak lemaskan korang dalam tidur, supaya dia boleh bolot semua makanan basah dalam peti sejuk? Ramai pemilik kucing rasa rimas dan selalu angkat kucing mereka letak ke tepi, tapi selang 5 minit, dia naik balik atas dada korang. Sebenarnya, tindakan drastik ini bukan sebab dia nak bunuh korang secara senyap, tetapi ia adalah satu bentuk perlindungan tahap tertinggi yang hanya diberikan kepada orang yang mereka paling sayang. Mari kita rungkai misteri tidur atas dada ini. Kucing adalah haiwan yang sangat sensitif kepada bau, haba dan bunyi degupan jantung. Apabila korang sedang tidur nyenyak, korang berada dalam keadaan separa sedar dan sangat terdedah kepada bahaya. Kucing korang tahu korang tak mampu nak pertahankan diri waktu tidur. Jadi, dia tidur di atas dada korang untuk melindungi organ vital, organ penting korang. Selain itu, bau badan dan degupan jantung korang memberi ketenangan kepada mereka. Mereka mencampurkan bau mereka dengan bau korang sebagai satu tanda amaran kepada pemangsa lain. Hei, manusia gegasi ni aku yang punya. Jangan berani dekat. Dan satu lagi fakta, kelakar. Kucing tidur atas korang sebab dia nak pastikan korang masih hidup. Degupan jantung korang adalah isyarat bahawa pembekal makanan dia masih berfungsi dengan baik. Kalau korang berhenti bernafas, siapa nak buka tim makanan dia esok pagi? Kan? Jadi, dia kenalah jaga korang betul-betul. Perkara ketiga, membawa balik hadiah dari neraka. Yang ni mesti ramai yang pernah kena, kan? Pagi-pagi waktu nak pergi kerja, korang buka je pintu rumah. Tiba-tiba korang terpijak sesuatu yang lembik. Bila tengok bawah, ada bangkai cicak, burung kecil, tikus atau lipas separuh nyawa yang si bulus susun elok je depan pintu. Dan masa tu jugalah kucing korang akan duduk di sebelah hasil tangkapan dia tu dengan muka yang penuh kebanggaan menunggu korang puji dia. Korang pula masa tu dah menjerit, terpekik terlongong macam nampak hantu sebab terkejut campur geli. Mesti korang bengang dan terfikir, kenapa dalam banyak-banyak hadiah, benda kotor ni juga yang dia nak bagi? Adakah ini satu ugutan bunuh dari si mafia berbulu? Mitos paling popular mengatakan kucing buat macam ni nak tunjuk tanda protes sebab tak suka makanan yang kita bagi. Tapi jangan cepat menghukum. Di sebalik kelakuan yang menggelikan hati dan perut ini, terselit satu niat suci yang membuktikan korang adalah keluarga kandung mereka. Inilah kebenaran saintifik di sebalik hadiah misteri tersebut. Ingat tak saya cakap tadi yang kucing anggap korang ni macam kucing gergasi yang botak dan bodoh? Ya, di mata mereka, korang ni adalah ahli keluarga yang paling tak pandai berdikari. Kucing betina di alam liar akan membawa balik mangsa yang separuh mati atau dah mati kepada anak-anaknya untuk mengajar mereka cara berburu. Jadi, bila kucing korang bawa balik lipas atau tikus mati tu, dia sebenarnya risau korang akan mati kebuluran sebab dia tak pernah nampak korang berjaya tangkap tikus. Dia sedang cuba mengajar korang cara mencari makanan. Dia berkongsi hasil tangkapannya yang paling berharga demi memastikan korang mendapat protein yang cukup untuk terus hidup. Walaupun korang rasa nak muntah tengok cicak tanpa kepala tu, cuba kawal sikit emosi korang. Berpura-puralah gembira, ucapkan terima kasih dan buang hadiah tu secara sembunyi-sembunyi nanti. Kalau tak, esok dia bawa balik ular pula sebab ingat korang tak puas hati dengan cicak. Perkara keempat, merenung dinding kosong, macam nampak hantu. Korang mesti pernah alami situasi menyeramkan ni. Tengah malam buta,
rumah sunyi sepi, korang tengah lepak layan Netflix. Tiba-tiba, kucing korang berhenti buat apa yang dia tengah buat. Mata dia membuntang bulat, telinga tegak ke depan dan dia merenung tajam ke arah dinding atau sudut siling yang langsung tak ada apa-apa. Korang pun ikut pandang tempat yang sama. Tapi kosong. Tak ada labah-labah, tak ada cicak, tak ada habuk pun. Bulu roma, korang mula meremang. Dalam hati, dah mula baca ayat kursi dan macam-macam surah sebab terfikir, sah, rumah aku ni ada entiti tak diundang, kucing aku nampak hantu. Di kalangan pencinta kucing, fenomena renungan kosong ni sering dikaitkan dengan alam mistik. Sampai ada yang tak berani nak pergi tandas sorang-sorang malam tu. Tapi sebelum korang telefon ustaz atau pengusir hantu untuk bersihkan rumah korang, jom kita kaji sikit dari sudut sains biologi kucing ni. Adakah mereka betul-betul boleh nampak hantu? Sebenarnya, tak perlu panggil ustaz pun. Rahsianya terletak pada anatomi deria si bulus yang sangat luar biasa. Kucing mempunyai pendengaran dan penglihatan yang jauh lebih tajam berbanding manusia. Telinga mereka bertindak seperti piring satelit yang boleh berputar secara bebas dan mengesan bunyi pada frekuensi yang sangat tinggi. Bunyi yang telinga manusia langsung tak mampu dengar. Jadi, bila kucing korang merenung dinding kosong tu, besar kemungkinan dia sedang mendengar bunyi anai-anai yang merayap di dalam dinding, bunyi paip air halus atau bunyi tikus di atas siling yang sedang mencari jalan masuk. Penglihatan mereka juga sangat peka terhadap pantulan cahaya mikro dan bayang-bayang sekecil debu. Kucing bertindak seperti radar pengesan ancaman untuk rumah korang. Mereka sedang memantau pergerakan asing dan memastikan tiada pemangsa atau serangga berbisa yang cuba menyusup masuk untuk mencederakan korang. Pendek kata, mereka adalah sistem penggerak keselamatan biologi yang sangat canggih dan comel. Perkara kelima, menggigit buku lali. Bila korang nak keluar, bayangkan setiap pagi, Isnin yang kelam kabut, korang dah lambat nak punch in kerja. Korang cepat-cepat sarung kasut kat pintu depan, tiba-tiba, zap, terasa tajam di bahagian buku lali atau tumit. Bila pandang bawah, si bulus tengah gigit manja atau kadang-kadang tak berapa manja, kaki korang sambil memeluk betis dengan kuku tajamnya. Korang cuba berjalan, tapi dia berpaut kuat macam lintah. Drama betul lah pagi-pagi ni. Ramai yang sangka kucing buat macam ni sebab mereka nakal, tak cukup makan atau sengaja nak balas dendam sebab korang tak belikan mainan baru. Ada juga yang mengeluh, kucing aku ni memang tak suka aku pergi kerja ke? Nak suruh aku mati kering, tak ada duit nak beli makanan dia. Memang rasa frust sikit bila stoking asyik berlubang atau kaki bercala-bala sebelum masuk office. Tapi, tahukah korang, tindakan serangan hendap pada buku lali ini adalah manifestasi perasaan bimbang tahap kronik mereka terhadap keselamatan korang di dunia luar. Dalam minda si kucing, luar rumah adalah zon perang yang dipenuhi bahaya, raksasa beroda 4, kereta dan anjing gila. Rumah pula adalah satu-satunya kubu pertahanan yang selamat. Kucing mempunyai naluri menggembala atau herding instinct. Apabila korang bersiap nak keluar, mereka tahu korang akan meninggalkan wilayah selamat ini. Dengan menggigit buku lali dan menghalang langkah korang, mereka sebenarnya sedang merayu dan cuba menarik korang balik ke dalam sangkar selamat mereka. Ia ibarat seorang mak yang risau tengok anak dia nak keluar malam-malam. Jangan pergi sana, bahaya. Duduk je kat rumah dengan aku. Selain itu, gigitan manja itu juga adalah cara mereka meninggalkan cop mohor atau bau mereka pada korang. Mereka sedang mengisytiharkan kepada dunia luar. Ini manusia aku. Berani korang sentuh, siap korang. Jadi, janganlah marah sangat kalau kaki korang kena gigit. Usaplah kepala dia sikit, cakap korang akan balik dengan selamat bersama tin makanan sedap. Pasti dia akan lepaskan korang, walaupun dengan berat hati. Perkara ke-6, menjadikan laptop korang sebagai katil diraja. Oh, situasi ni memang klasik dan sangat menguji kesabaran. Korang tengah stres, deadline kerja dah nak dekat, bos dah bising dalam grup WhatsApp. Korang baru je buka laptop,
sedia nak menaik proposal berjela-jela. Tiba-tiba, dari entah mana datangnya, si majikan bulus ni dengan penuh keangkuhan melompat naik ke atas meja, melangkah dengan elegan ke atas keyboard korang dan terus baring merebahkan badan. "Pak up!" Berderik huruf gila keluar kat skrin JFHG Japu Pelili SDHF. Lepas tu, dia tenung muka korang dengan pandangan selamba seolah-olah berkata, "Kerja tu tak penting, aku lagi penting." Korang angkat dia letak kat lantai, dia naik balik. Angkat lagi, naik lagi. Boleh naik darah jadinya, kan? Mitos popular mengatakan kucing suka lepak atas laptop sebab tempat tu panas dan suam-suam kuku. Betul, kucing memang suka haba. Tapi percayalah, kalau korang letak selimut pemanas berdekatan pun, dia tetap akan pilih laptop korang. Kenapa? Sebab ini soal perlindungan sumber. Biar saya jelaskan psikologi penjaga laptop ini. Kucing adalah haiwan yang sangat mementingkan bau dan wilayah. Apabila korang menghabiskan berjam-jam merenung skrin laptop dan menekan keyboard, bau tangan korang akan melekat kuat di situ. Kucing korang melihat laptop itu sebagai objek yang mendapat seluruh perhatian korang, mengalahkan perhatian yang patut diberikan kepadanya. Dengan duduk di atas laptop atau barang-barang penting korang, macam buku, fail atau baju yang korang baru gosok, dia sedang mencampurkan baunya dengan bau korang. Ini dipanggil scent mixing. Ia adalah cara kucing menandakan bahawa korang dan sumber penting korang ini berada di bawah perlindungannya. Tambahan pula, dengan menghalang korang dari terus bekerja, dia sebenarnya sedang menyelamatkan korang. Kucing tahu korang nampak tertekan menghadap skrin tu. Jadi dia campur tangan untuk paksa korang berehat, belai dia dan turunkan tahap stres korang. Tengok tu, betapa prihatinnya majikan korang terhadap kesihatan mental pekerjanya. Perkara ketujuh, menggeram di tepi tingkap macam harimau jadian. Korang pernah dengar tak kucing korang buat bunyi pelik macam ek? Atau menggeram perlahan bila dia duduk lepak kat tepi tingkap? Selalunya masa ni dia tengah tengok burung terbang, tupai lompat atas pokok. Atau ada kucing liar dari taman sebelah jalan lenggang kangkung depan rumah. Ekor dia akan berayun ke kiri dan kanan dengan agresif, misai tegak ke depan dan badan dia merendah sedia nak menerkam. Bunyi ek tu kadang-kadang kedengaran kelakar macam dia tengah mencarut. Dalam bahasa kucing atau macam enjin kereta semput nak mati. Ramai pemilik kucing rasa terhibur dan akan ambil video untuk post di TikTok sebab comel sangat. Ada yang sangka kucing buat bunyi macam tu sebab mereka frust tak dapat keluar dan tangkap burung tu. Memang ada kebenarannya tentang rasa frustrasi tersebut. Tetapi, dari sudut perlindungan teritori, kelakuan di tepi tingkap ini adalah tugas pengawal sempadan yang sangat kritikal. Sebagai haiwan teritori, rumah dan kawasan sekitarnya adalah kerajaan mutlak milik kucing korang. Apabila ada ancaman luar, seperti kucing lain, burung yang bising atau anjing jiran yang cuba menceroboh radius kawasan visualnya, kucing korang akan terus mengaktifkan mod keselamatan pertahanan negara. Bunyi menggeram dan ek dikenali sebagai chattering adalah tindak balas naluri pemangsa. Otak mereka sedang membuat simulasi serangan pantas untuk membunuh ancaman tersebut bagi melindungi wilayah korang berdua. Mereka tak akan biarkan mana-mana makhluk luar mendekati rumah yang menempatkan hamba kesayangan mereka, iaitu korang. Walaupun mereka cuma terhalang oleh cermin kaca nipis, semangat juang mereka tetap berkobar-kobar. Jadi, bila korang tengok kucing korang tengah buat bunyi pelik kat tingkap, jangan kacau konsentrasi dia. Biarkan dia jalankan tugas sebagai pengawal keselamatan luar bangunan. Dialah perisai utama antara korang dan bahaya dari dunia luar. Perkara ke-8, tik-dik, waktu malam buta, mengejutkan korang jam 3 pagi. Tiba masa untuk kita sembang tentang nightmare. Sebenar setiap parents. Korang baru je dapat tidur nyenyak lepas penat kerja seharian. Tiba-tiba, jam 3 pagi,
terdengar bunyi larian pantas, berderap-derup dari ruang tamu terus ke dapur, lepas tu dia drift langgar kabinet. Tik-dik, tik-dik, tik-dik. Dan yang paling best, dia melompat terus ke atas muka korang sambil mengiau dengan sekuat hati. Terbeliak biji mata, korang terkejut. Korang cuba tidur balik, dia mula gigit ibu jari kaki korang pula. Mesti dalam hati korang menyumpah, kucing jenis apa aku bela ni? Bela jin ke apa? Siang tadi kerja tidur memanjang, malam buta buat konsert, lari berterabur dalam rumah. Kita selalu ingat ini sekadar zoomies atau tenaga berlebihan sebab banyak sangat makan kibbles siang tadi. Ya, memang kucing adalah haiwan crepuscular, aktif waktu senja dan subuh. Tapi sebenarnya ada sebab psikologi yang menyentuh hati di sebalik gangguan tidur korang tu. Di alam liar, waktu malam dan awal pagi adalah waktu memburu yang paling utama bagi keluarga kucing. Tetapi, kucing korang perasan yang korang ni langsung tak pandai berjaga malam. Korang tidur nyenyak tak sedar diri langsung, seolah-olah mati. Bagi seekor pemangsa yang sentiasa berwaspada, melihat ahli kumpulan, mereka terbaring tak bergerak selama berjam-jam adalah satu perkara yang sangat merisaukan. Kucing korang akan cuba kejutkan korang dengan berlari ke hulu ke hilir dan melompat ke atas katil untuk mengejutkan korang dari koma dan memastikan korang masih bernafas. Dia nak beritahu, "Hey, bangun. Ini waktu bahaya. Banyak pemangsa kat luar tu, jangan leka tidur je." Selain itu, dia cuba mengejutkan korang supaya korang berdua boleh bergilir-gilir berkawal menjaga kawasan rumah. Sayangnya, korang cuma marah dia dan tarik selimut. Walaupun mengganggu tidur korang, niat dia sangat suci. Dia nak pastikan korang survive malam yang gelap dan panjang itu tanpa sebarang bahaya. Perkara ke-9, menguli perut korang sampai tembus kuku, making biscuits. Ini adalah satu tingkah laku yang nampak sangat manja tapi boleh bawa maut kalau tak potong kuku. Korang tengah relax baring tengok TV, tiba-tiba si bulus datang, pandang muka korang dengan penuh keasyikan dan mula menguli perut atau paha korang dengan kaki depan dia. Kiri, kanan, macam pakar pembuat roti tengah uli doh karipap. Mula-mula rasa macam dapat urutan spa percuma, tapi makin lama makin kuat dia tekan. Dan yang paling menyakitkan, dia mula keluarkan kuku tajam dia tu dan cengkam kulit korang sikit demi sikit. Korang mengaduh sakit, tapi nak marah pun tak sampai hati sebab muka dia tengah khusyuk. Sangat sambil berdengkur, paring, kuat macam enjin bot sangkut. Ada orang kata kucing menguli, needing sebab dia rindu mak dia. Betul, tingkah laku ini memang bermula sejak mereka bayi untuk merangsang pengeluaran susu ibu. Tapi untuk kucing dewasa yang buat kat perut korang, ceritanya berbeza. Bila kucing dewasa menguli badan korang, ia bukan sekadar nak lepaskan rindu pada zaman bayi mereka, tetapi ia adalah satu sesi penandaan hak milik mutlak. Di antara padang kaki, paus, kucing korang terdapat kelenjar peluh yang merembeskan feromon atau bau unik mereka. Bau ini tak dapat dihidu oleh hidung manusia, tetapi sangat jelas bagi kucing atau haiwan lain. Dengan menguli kulit, baju atau selimut di atas korang, kucing sebenarnya sedang chop korang sebagai harta benda peribadinya. Dia meninggalkan pesanan tidak kelihatan yang berbunyi. Manusia ini berada di bawah jagaan aku. Aku pelindung dia. Sesiapa berani kacau, langkah mayat aku dulu. Jadi, walaupun urutan doh karipap tu buat perut korang bercala-cala merah, tahankan sajalah. Anggaplah ia sebagai upacara mengangkat sumpah setia daripada seorang kesatria berbulu yang sanggup mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan korang. Cuma pesan sikit, rajin-rajinlah potong kuku tu ya. Perkara ke-10, perangkap perut gebu, belly trap. Ini adalah pengkhianatan paling besar dan paling kerap memakan mangsa dalam dunia pencinta kucing. Bayangkan, kucing korang tengah baring menelentang di atas lantai. Dia guling-guling, tayang perut dia yang gebu, berbulu lebat dan lembut tu. Mata dia kedip-kedip manja memandang korang. Hati korang cair. Tiada manusia di muka bumi ini yang mampu menahan godaan
untuk tidak menggosok perut gebu seekor kucing. Korang pun dengan penuh kasih sayang menghulurkan tangan dan mengusap perutnya. 1 saat, 2 saat, zap! Tiba-tiba, dia memeluk tangan korang rapat ke badannya, menggigit jari korang sekuat hati dan kedua-dua kaki belakangnya menendang-nendang tangan korang dengan kuku tajam macam sedang mengoyak mangsa. Korang tarik tangan dengan rasa sakit dan tertipu. Kenapa panggil kalau nak gigit? Marah korang. Perangkap ini sangat licik dan jahat, kan? Tapi adakah korang tahu, ini sebenarnya satu sesi latihan pertahanan diri rahsia. Di alam liar, perut adalah kawasan yang paling terdedah dan sensitif bagi seekor kucing kerana semua organ penting terletak di situ. Jika kucing sudi menayangkan perutnya kepada korang, ia adalah tanda kepercayaan 100% bahawa korang tidak akan membunuhnya. Tetapi, mengapa dia menggigit bila korang sentuh? Ini kerana dia sedang melatih korang. Kucing menggunakan taktik play fighting, bergusti secara main-main untuk memastikan refleks dan kemahiran mempertahankan diri korang sentiasa tajam. Dengan menendang dan menggigit tangan korang, dia sedang mensimulasikan situasi di mana korang diserang oleh pemangsa. Dia mahu melihat sejauh mana kepantasan korang menarik tangan dan melepaskan diri dari bahaya. Kalau korang asyik kena perangkap yang sama dan tak belajar mengelak dalam minda si kucing, aduh, hamba aku ni lemah betul refleks dia. Kalau harimau serang esok, mesti kena makan ni. Jadi, perangkap perut gebu itu adalah kelas mempertahankan diri percuma untuk kelangsungan hidup korang. Macam mana? Sekarang korang dah tahu apa yang sebenarnya berlegar-legar dalam kepala yang kecil dan berbulu tu, kan? Walaupun perangai dorang kadang-kadang buat kita hilang sabar, mencabar kewarasan dan buat kita rasa macam nak hantar dorang masuk asrama, hakikatnya mereka sangat sayangkan kita. Semua tindakan pelik tu adalah cara mereka menunjukkan kesetiaan dan komitmen sebagai pelindung seumur hidup kita. Mereka sanggup berjaga malam, cederakan kuku dan baring atas keyboard semata-mata nak pastikan kita kekal selamat dalam dunia mereka. Jadi, peluklah si bulus korang malam ni, walaupun dia meronta nak lari, dan ucapkan terima kasih. Kalau korang rasa video ni bermanfaat dan menghiburkan, jangan lupa tekan butang like, subscribe channel kita dan share video ni dekat semua kulit kucing yang korang kenal biar dorang sedar betapa beruntungnya dorang. Sebelum korang pergi, cuba jawab soalan terakhir ni. Dari senarai tadi, yang mana satu yang si bulus korang paling kerap buat dekat rumah? Komen cepat, saya nak baca.